Kita nak pergi mana ni? Nak pergi Bukit Bintang. Hari ni kita jadi turis. Kita naik train pergi ke Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Hari ni ada gathering terbesar Kamen Rider Belt. Kira fans yang memakai belt berkumpul bersama-sama bersempena dengan pelancaran hari pertama Kamen Rider 50 Years Exhibition. Dekat mana ni? Kita sekarang berada di Fahrenheit 88, mall yang terletak betul-betul depan Pavilion Kuala Lumpur. Jika anda adalah peminat Kamen Rider, ini adalah exhibition yang wajib anda pergi. Alright, untuk hari ni, saya dan family hadir untuk sertai kemeriahan gathering Kamen Rider Belt terbesar di Malaysia. Kalau korang lihat, geng-geng yang pakai cosplay Kamen Rider pun turut hadir bagi memeriahkan acara hari ini. Dan paling menarik juga, gathering ni turut diperakui oleh The Malaysian Book of Record sebagai gathering terbesar fans Kamen Rider yang pakai belt. Nice weh. Jadi semua yang hadir pada hari ni yang berdaftar turut akan mendapat sijil Malaysia Book of Record. Memandangkan abah, abang dan adik hadir hari ini dengan memakai belt, kami 3 orang pun turut mendapat sijil tersebut untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Bukan selalu dapat buat gathering macam ni. Memang nice. Dan kalau ikut kira-kira yang ada, jumlah peserta yang terlibat dalam gathering hari ini mencecah hampir 400 orang kesemuanya. So memang pack betul kat bawah ni dengan geng-geng cosplayer dan juga geng-geng yang memakai tali pinggang Kamen Rider. Jadi semua berkesempatan untuk berkumpul beramai-ramai untuk mengambil gambar Henshin. Memang terbaik. Dan yang menariknya, siapa yang join turut juga mendapat cendera hati. Ini adalah poster yang para peserta dapat. Siapa yang join hari ini akan turut bawa pulang satu poster Kamen Rider Ichigo dengan logo Kamen Rider 50 Years Exhibition. Wow, dapat Ichigo memang nice. Dan dah alang-alang kat situ, saya singgah juga lah dekat bahagian merchandise. Ada mesin yang menjual trading card. RM25 dapat 3 kad. Jadi kita belilah satu untuk buat kenang-kenangan. Jom tengok kad apa yang kita dapat daripada mesin trading card ini. Alright, dekat belakang ni dia tulis logo Kamen Rider 50 Years Exhibition. Dan kad pertama kita hadir dengan, ini dia, kita dapat Kamen Rider Oz. Wow, finishing dia memang cantik. Holographic rainbow. Jadi boleh nampaklah rainbow punya efek bila kita gerak-gerakkan kad tersebut. Alright, untuk kad kedua, kita dapat apa? Kamen Rider daripada era Showa, Kamen Rider X. Memang macho. Baiklah, kita akan beralih pula pada kad ketiga, kad yang terakhir. Kad apa yang kita dapat daripada mesin trading card tu? Okey, kad terakhir kita hadir dengan Kamen Rider era Heisei pertama, Kamen Rider Kuga. Jadi pada peminat Kamen Rider di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke pameran ini.